Hah? Ini air apa? Kenapa tiba-tiba berubah? Sayang tahu kan? Tahu, Pa. Semalam ada orang mati, perut dia hilang. Tapi Mama takut. Jangan takut sayang, Papa ada kat sini. Jangan risau, okey? Kalau dia makan anak kita... Hei, sayang, jangan cakap macam tu. Pa! Wak, buat apa datang sini? Saya nak cakap something, tapi boleh tak bagi saya masuk? Panas lah. Main suruh je. Dah lah masuk. Apa yang something? Oh, saya pergi sini esok. Ini kali terakhir lah saya cakap dengan awak. Oh, okey. Semalam saya nampak ada orang mengandung mati dekat Dobi. Perut dia hilang. Oh, bahayanya. Banyak ibu mengandung mati. Tapi apa? Awak dah syarat 2 lagi dalam tu. Tapi tetap kerja. Awak nak anak awak mati. Walau macam mana saya tetap kerja. Tapi saya tak suka duduk rumah. Awak degil. Kalau apa jadi, macam mana? Dah banyak kali dah tak dengar. Mama? Sayang bangun. Maafkan Papa. Papa gagal jaga awak dengan anak kita. Hai, awak sakit apa? Kenapa diam? Awak sakit apa? Tak apalah kalau macam tu, saya cek. Sakit perut. Hah? Oh, okey. Awak kena gastrik ni, awak makan terlalu banyak. Kalau macam tu, awak ambil ubat nanti. Dr. Andrea, ada pesakit mati, spesies yang sama. Hah? Apa? Lagi? Kenapa jadi macam ni? Benda tu muncul lagi lepas tumpah darah. Okey, korang uruskan dulu. Kenapa doktor? Saya panggil lain cepat. Jangan risau, benda ni takkan jadi lagi. Siapa yang masuk video tadi? Tadi kakak dia katanya. Anak-anak mama. Isteri saya mati, anak saya kena makan dengan hantu tu. Saya faham perasaan awak. Macam mana kalau Ayandra kena? Jika ada 2. Ya, itu masalah. Tapi apa kata kita tangkap? Saya tahu cara macam mana. Macam mana caranya? Saya nak jumpa Dr. Ayandra. Saya panggil sekarang. Sayang, kenapa ni nangis? Kenapa? Papa, tadi ada 2 korban lagi. Mama takut. Sayang, sudah, jangan takut. Maaf, sebenarnya Bapa datang sini nak tangkap hantu tu. Jadi, Ayandra maaf, saya akan gunakan awak untuk tangkap. Awak setuju? Hah? Kenapa saya? Saya tak nak. Saya tak setuju. Mama, kenapa? Tak pergi kerja hari ni. Pelik sayang. Hari ni cuti. Tak larat apa. Kan bagus kalau macam tu. Sekurangnya awak tak terlalu penat. Saya pergi kerja. Nak ikut. Tak boleh, Papa janji. Papa balik cepat.
Janji jangan lama-lama. Okey. Kalau ada apa-apa, telefon Papa ya. Siapa? Jangan dekat. Pa, tolong balik. Mama takut. Maaf sayang, kita Papa kau pinjam. Cepat, Papa. Hello sayang, kenapa? Tolong, sakit. Anak kita nendang kau sangat, Pa. Tolong, Pa. Anak awak bagi amaran. Amaran apa? Dia bagi amaran supaya mama dia jangan bangun. Kalau tak, dia tumpah darah nanti. Kenapa kau korbankan nyawa baby ya? Saya benci dengan orang mengandung. Dulu saya banyak kali gugur. Saya tak boleh bagi keturunan kat suami saya. Jadi suami saya bunuh saya. Saya nak. Jadi, suami awak, tanah awak kat mana? Saya akan tunjuk. Tapi saya nak cakap sesuatu dengan Andrea. Cakap apa? Kenapa? Sebenarnya awak comel sangat macam baby. Saya comel seperti bayi. Apa yang awak nak? Tapi saya tak sanggup. Saya minta maaf kalau saya cuba untuk makan anak awak. Okey, jadi? Okey, saya akan ikut saya. Itu tempatnya. Ayah Andrea, maaf buat awak terkejut. Sekali lagi, saya betul-betul minta maaf. Awak sama macam adik saya. Berani, menahan rasa takut. Dan sekali lagi, saya minta maaf. Tolong jaga diri, jaga anak awak. Okey? Saya pergi dulu. Ayah Andrea. Terima kasih sebab jumpa anak saya terpaksa boleh tanam. Saya minta maaf sebab banyak ibu mengandung mati gara-gara dia. Terima kasih. Sayang, terima kasih. Sebab kau anak kita selamat. Sama-sama sayang. Tapi kenapa anak kita lebih cool? Tak boleh jadi ni. Hmm?